Kebanyakan pelajar sangka masalah mereka ialah tidak pandai urus masa. Sebenarnya, semua orang dapat 24 jam sehari. Jadi, kalau semua dapat masa yang sama, apa bezanya? Bezanya ialah tenaga, fokus dan kesegaran minda. Bayangkan pukul 9 malam, buku ada depan mata. Masa ada tapi badan penat. Mata mengantuk dan fikiran melayang. Baca satu muka surat 2-3 kali pun tak masuk dalam kepala. Masalahnya ialah bukan masa, tetapi masalah tenaga dan fokus. Sebab itu saya perkenalkan konsep Smart Study Time Tuning. Time tuning ialah kemahiran untuk menguruskan tenaga, fokus dan kesegaran minda supaya kita belajar pada waktu yang paling sesuai dan dalam keadaan minda yang paling baik. Bila tenaga tinggi, fokus tajam dan minda segar. Kita belajar 30 minit boleh jadi lebih berkesan daripada 2 jam dalam keadaan yang sangat letih. Jadi, mulai hari ini, jangan tanya ada masa ke tidak, tetapi tanya adakah saya berada dalam keadaan terbaik untuk belajar. Itulah rahsia sebenar Smart Study Time Tuning.